Untuk maklumat yang lebih lanjut, sila subscribe channel saya, like, share, dan klik butang notifikasi. Terima kasih di atas sokongan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelantar satu Malaysia serta Indonesia. Jadi tuan-tuan, saya hari ini berada di sebuah ladang. Kita ada buat visit, kita ada buat aktiviti culling sedikit kat sini. Okay, jadi pada hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu SOP yang ladang ni kongsikan, yang dia buat setelah hampir setahun dia mencuba kaedah ni, dan saya nampak dia punya hasil daripada SOP yang dia buat tu adalah sangat baik lah. Okay, tapi sebelum tu saya nak tekankan dekat sini, bergantung kepada situasi ataupun lokasi tapak semayan, mungkin result yang dibuat adalah berbeza. Okay, jadi ini adalah salah satu contoh saja apa yang dibuat. Okay, jom saya kongsikan. Okay tuan, jadi kita ada dekat tapak semayan ni. Ladang ni tuan nampak, okay, dia punya hasil nampak cantik. Okay, dia menggunakan drip system. Okay, ladang ni berkata dia punya pokok ni dah hampir setahun dah. Saya tadi cakap 10 bulan ke atas. Okay, jadi tuan nampak sini nursery dia kat situ. Okay, jadi apa yang saya sangat rasa macam bagus, okay, jom kita masuk dalam sikit. Tuan boleh nampak nursery ni, boleh katakan dia punya PND sangat terkawal lah. Okay, adalah sedikit kat sini, nampak sikit saja. Boleh katakan bawah daripada mungkin 1% saya boleh kata daripada mata kasar. Okey. Culling dekat sini pun baru sahaja menjangkau 12%. Okey. Kalau tuan tengok sistem G-drip ni sampai ke belakang dia punya samalah, memang cantik lah. Jadi kita tengok di sini pula. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan adalah kawalan pest and disease yang dibuat oleh ladang ni. Tuan tengok. Ada sedikit kat sini, nampak? Ada sedikit kat bawah tu. Okey. Ada sedikit kat situ. Kalau kita boleh masuk dalam, okay, kita tengok dalam. Okay, dia punya kat bawah pun kawalan dia bagus. Okay, jadi ladang ni berkongsi, dikatakan sebelum ni dia ada masalah juga disease. Okay, pada peringkat awal. Okay, nampak kat sini, dah masuk dalam ada sikit kat sini. Masalah apa ni, leaf spot disease. Okay, ladang ni mengatakan bahawa sekarang dia buat satu saja SOP untuk kawalan racun. Kawalan pest and disease, PND. Okay, jadi mereka menggunakan spray PND dengan interval 5 hari. Nampak? Apa yang dia buat adalah dia pakai satu racun preventif. Okey, contoh racun preventif lah. Apa-apa saja, contoh mancozeb ataupun propinep, atau lepas tu dia pakai satu racun untuk pest, sama ada cypermethrin ataupun dogo, dan dicampur dengan adjuvant miracle lah dia guna. Nampak sampai kat ujung sana. Okay, kita bawa jalan lagi. Okay, kita lalu ada nampak leaf disease lagi. Jadi ladang ni kata dulu dia dah buat interval 2 minggu sekali. Lepas tu tak jadi, dia pakai interval seminggu sekali pun tak berapa bagus. Sekarang dia pakai interval 5 hari sekali. Jadi hasilnya macam ni lah. Sekarang dia dah 10 bulan usia dia. Okay, tuan tengok ni, pokok dia pun hijau. Dia ada taruh foliar mungkin. Okay, jadi tuan tengok pokok dia cantik. Boleh katakan tak ada masalah disease. Okay, jadi ladang ni kata dekat tempat dia interval 5 hari, pakai racun preventif. Dia tak pakai racun kuratif pun tuan. Dan dia pakai racun pest. Hasilnya macam ni. Okay, nampak kat sini hasilnya sama. Okay, saya dah masuk ke dalam tadi. Memang boleh katakan tak adalah masalah disease tu. Terkawal, sangat terkawal tuan-tuan. Okay, ada sedikit. Kalau kita tengok ada sedikit-sedikit. Contoh kat sini. Okay, ada sedikit. Tapi dalam kawalan, okay, nampak? Ada sedikit. Ni pun ada sedikit. Dekat sini ada satu. Sini ada satu. Tapi secara keseluruhan sangat terkawal lah tuan. Okay. Jadi tuan-tuan, itu saja yang saya nak kongsikan untuk ladang ni, nursery ni, dengan menggunakan konsep G-drip. Okay, dan apa yang kita recommend dekat diorang, pest and disease adalah sangat di bawah kontrol. Boleh katakan mungkin tadi saya cakap 1%, mungkin 2-3% lah macam tu. Okay, selepas saya masuk tak sampai 5% pun. Okay, lepas tu regime dia ataupun pest and disease dia interval 5 hari, pakai preventif saja.
Okey, lepas tu dipakai satu racun pest dan ditambah dengan Miracle untuk adjuvant melekat. Jadi result dia macam ni lah, macam tuan nampak. Okey, memang tak ada masalah. Jadi sekali lagi saya ingatkan kat tuan-tuan, teknik ni untuk kawasan ni menjadi kita boleh guna dekat tempat lain, tapi mungkin berbeza kawasan, berbeza area, mungkin berbeza dia punya result. Tapi saya kongsikan dekat ladang ni sajalah. Dia buat, cuma yang cantiknya 5 hari sekali. Tu mungkin satu teknik yang biasa kita guna 5 hari sekali kalau dah ada masalah. Tapi ladang ni sebelum ada masalah dia dah pakai 5 hari sekali. Okey, sekian dulu perkongsian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.